Lembah Kelang berdepan kesesakan lalu lintas luar biasa sejak beberapa hari kebelakangan ini didorong peningkatan pergerakan orang ramai sempena persiapan Tahun Baru Cina serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan tumpuan membeli belah di lokasi popular seperti Bukit Bintang menyumbang kepada pertambahan kenderaan di pusat bandar. Selain itu, Majlis Raja-Raja yang berlangsung di Ibu Negara dari 10 hingga 12 Februari turut memberi kesan kepada aliran trafik. Cuaca yang kerap berubah antara hujan dan panas pula menyebabkan lebih ramai pengguna memilih kenderaan 4 roda berbanding motosikal, sekaligus menambah kesesakan di jalan raya. Terdahulu tular di media sosial dengan rungutan orang ramai bahawa kesesakan jalan raya sejak beberapa hari kebelakangan lebih teruk sehingga ada yang menghabiskan masa 2 jam atas jalan raya. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Dancen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.